Alhamdulillah dah sampai homestay-nya. Okey, kita dah sampai dekat homestay ni pukul 1.56 ngam-ngam lah pukul 2. Yang tak pernah bisu. Ya Allah. Alhamdulillah. Alright. So kita akan malam di sini semalam sebelum kita berangkat pergi pagi esok ke Waklian. So selamat berehat lah. Berehat Berehat lagi, jauh perjalanan. Kita buat dalam 4 jam, 5 jam lebih macam tu daripada KL. Pukul 8 kita gerak tadi. 8 lebih macam 8 kita gerak daripada Lawang. RNR tadi. So kita sampai so sambung balik video pagi esok. Sana masa berapa esok satu pagi dekat kita orang punya homestay ni. Alhamdulillah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari kedua travel. Sekarang kita baru nak gerak daripada homestay dekat Changlun ni untuk menuju pergi ke Harimau, Bank Harimau. Masa menunjukkan pukul 8 minit pagi hari Khamis di Perlis bersama dengan Radi, Ramran dan juga Rafi. Oh, ni yang semalam ni kita lalu ni. Oh, bumper ni kau-kaunya dia punya bonggol tu tinggi gila. Sampai jejak. Aduh. Assalamualaikum. Macam orang Cina tapi orang Melayu. Cuaca yang sangat molek lah untuk kita travel. Alhamdulillah.